Jabatan Imigresen Malaysia terus memperkukuhkan usaha mengurus penghantaran pulang warga asing yang telah selesai menjalani proses perundangan di negara ini. Sepanjang minggu ketiga Julai 2026, seramai 179 tahanan dari pelbagai negara berjaya dipindahkan ke negara asal masing-masing melalui operasi yang diselaraskan oleh Depot Imigresen Pekan Nenas. Daripada jumlah tersebut, seramai 81 orang merupakan warga negara Indonesia, diikuti 80 orang warga negara Myanmar. Turut dipindahkan ialah 9 orang warga negara India, 6 orang Bangladesh, 2 orang Uganda dan 1 warga negara Filipina. Kesemua proses penghantaran pulang dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi memastikan setiap urusan berjalan dengan lancar, selamat dan teratur. Menurut pihak Jabatan Imigresen Malaysia, semua tahanan berkenaan dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1, Terminal 2 serta Terminal Ferries Tulang Laut Johor. Pemilihan laluan bergantung kepada destinasi negara asal serta keperluan logistik bagi setiap proses penghantaran. Dari aspek pembiayaan, kos tiket penghantaran pulang ditanggung melalui simpanan peribadi tahanan, bantuan ahli keluarga, manakala bagi kes tertentu, kos penerbangan dibiayai oleh kedutaan negara masing-masing. Pendekatan ini memastikan proses penghantaran pulang dapat dilaksanakan tanpa membebankan kerajaan selain mengukuhkan kerjasama dengan pihak kedutaan asing. Pihak imigresen turut menjelaskan bahawa semua individu yang dihantar pulang telah selesai menjalani hukuman atau tindakan undang-undang mengikut peruntukan berkaitan, termasuk Kanun Keseksaan, Akta Dadah Berbahaya, Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan Imigresen yang berkuat kuasa. Selepas melengkapkan semua proses tersebut, mereka dihantar pulang mengikut prosedur yang ditetapkan. Dalam masa sama, kesemua individu yang terlibat telah dimasukkan ke dalam senarai hitam Jabatan Imigresen Malaysia. Ini bermakna mereka tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia sepanjang tempoh larangan yang ditetapkan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Bagi memudahkan urusan penghantaran pulang, Jabatan Imigresen Malaysia turut mengingatkan bahawa semua urusan berkaitan pembelian tiket dan penyelarasan dokumen boleh dilakukan terus di kaunter perkhidmatan Depot Imigresen Pekan Nenas. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan melalui saluran rasmi kerana tiada sebarang caj perkhidmatan dikenakan bagi urusan tersebut. Langkah ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan setiap proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, telus dan mengikut undang-undang, di samping memperkukuhkan pengurusan imigresen negara serta menjaga keselamatan dan kepentingan Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.